Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, rakan sahabat. Alhamdulillah hari ini kita berada pada hari yang ke-25. Kita berpuasa di bulan Ramadan, yang mana puasa inilah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari samping kewajipan yang Allah Taala berikan kepada kita yang wajib kita laksanakan, dan ia merupakan salah satu daripada rukun Islam, ia juga Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kita ganjaran dan juga keistimewaan sebagai umat akhir zaman. Rakan sahabat, di bulan Ramadan, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, dibuka seluas-luasnya semua pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu-pintu neraka dan dibelenggu ataupun diikat segala syaitan dan iblis. Jadi rakan sahabat, pada hari ini walaupun kita dah memasuki hari yang ke-25, dan pada malamnya nanti kita akan melalui malam yang ke-26, tidak malam yang ganjil dan sebagainya. Semalam ramai di kalangan rakan sahabat kita yang membuat perkongsian, dan saya sendiri pada buat perkongsian. Maknanya semalam hari Jumaat adalah malam yang cukup-cukup barakah, kerana disebut salah satu daripada ciri-ciri malam Lailatul Qadar dia adalah apabila tibanya hari Jumaat di hujung penghujung bulan Ramadan, dan berkebetulan ia juga dalam malam yang ganjil, dan berkebetulan juga ia adalah dalam kiraan 10 malam yang terakhir. Cuma saya nak sebut rakan sahabat, matlamat kita berpuasa adalah bukan meraih Lailatul Qadar, tetapi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Matlamat kita apa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, matlamat ini bukan kita yang tentukan, tetapi matlamat ini Allah yang tentukan. Katanya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu, dan matlamatnya apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan." Jadi rakan sahabat, satu Ramadan adalah sepak mula kita dalam pencarian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah menjelang hari raya nanti itulah saat-saat untuk kita raikan kemenangan sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Walitukmilul iddah." Kita sempurnakan bilangan puasa kita, walitukabbirkan, insya-Allah sama-sama bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala ma hadakum, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita melepaskan momen-momen sisa-sisa yang ada di bulan Ramadan. Biarpun mungkin sebahagian daripada rakan sahabat kita mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar sudah pun berlaku. Sebab matlamat kita bukan malam Lailatul Qadar, tetapi matlamat kita adalah akhirnya nanti kita tetap maintain, kita tetap dalam pencarian untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Rakan sahabat, saya nak meninggalkan satu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita dalam satu bingkisan ayat yang disebut, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas." Allah SWT berkata, "Wasari'u," hendaklah kamu berlumba-lumba, bersegera, saling berebut-rebut untuk apa? Ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, kata Allah Subhanahu Wa Taala, disediakan syurga yang seluas langit dan bumi, wa iddat lil muttaqin, untuk manusia-manusia, untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam matlamat berpuasa kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Digambarkan dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, allazina yunfiquna fis sarra, orang yang boleh membelanjakan apa yang dia ada, apa yang Allah Taala rezekikan kepada dia, fis sarra, dalam keadaan dia senang pun dia mudah nak berbelanja, dia mudah nak berinfak, wad dharra, begitu juga dalam keadaan dia sukar, wal kaziminal ghaiz, orang yang boleh menahan marahnya. Itu adalah ciri-ciri yang kedua. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas, iaitu orang yang boleh memaafkan antara satu sama lain. Jadi rakan sahabat, kita betulkan mentaliti kita, betulkan minda kita. Puasa kita adalah bukan puasa semata-mata kerana Lailatul Qadar, tapi puasa kita kerana ia adalah wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan matlamat yang perlu kita kejar adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan insya-Allah berbaki lagi masa 2-3 malam yang ada,
sama-samalah insya-Allah kita raih fadilat yang ada. Jangan kita terlepaskan apa? Amalan sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah berikan pahala menyamai amalan pahala ibadat-ibadat wajib. Manakala ibadat-ibadat wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Allah gandakan dengan beribu-ribu ganda yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak menceritakan. Kenapa? Gandaan yang bakal Allah Subhanahu Wa Taala bagi adalah itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk tu, marilah sama-sama kita berdoa. Jangan kita melepaskan saat-saat akhir kita beribadat pada hari ini. Kita sekejap lagi akan bersama-sama berbuka. Kita dengan berdoa. Baca doa untuk berbuka. Baca doa untuk mohon ampun. Jangan lupa doa minta supaya Allah datangkan Lailatul Qadar dalam kehidupan kita seharian. Doa berbuka, jangan lupa rakan sahabat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sewaktu kita melihat hidangan. Dan yang kedua, minta berkat. Bismillahi wa ala barakatillah. Dan doa khusus untuk kita berbuka. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Dan jangan lupa doakan supaya kita mendapat keberkatan dan akhirnya biarlah Lailatul Qadar salah satu anugerah yang Allah nak diberikan kepada kita, iaitu Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna wa ballighna Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.